Baiklah, gadis-gadis, siapa yang akan buka dulu? Ya, mari kita lakukan bersama. Wah, itu pizza. Wah, nampaknya Emma mendapat versi murah hidangan kegemaran semua orang. Dan bagaimana dengan pizza ini? Sangat menyelerakan, Mary. Pizza premium. Mia baru saja pengsan sepenuhnya. Oh, adakah semuanya baik-baik sahaja? Oh, bagus. Sudah tiba masanya untuk melihat keindahan ini. Wah, Amo dapat satu pizza dengan kupang. Sebenarnya harus Mia suaranya menjelarakan langsung. Ya, kamu sudah singkirkan lebihan di saat saya. Boleh kaya sintur pizza di end sekarang? Budak domso? Ya, bagaimana pendapat kamu, Mia? Ya, dia nampaknya tidak terkesan. Dan bagaimana pizza yang begitu mahal boleh jadi begitu teruk? Nampaknya Mia ada idea. Satu kerak. Baiklah, mungkin sekurang-kurangnya itu tidak akan mengecewakan. Mari kita lihat. More period curds Sylvian May nagaman Farrell. dia pasti suka. Wah. Baiklah, serenai Tanuaki, Mary. Pizza kegemaran saya. Rasa yang unik ini. Apa? Adik, Bolehkah kamu adakah tolong anda kerak? perlu... Baiklah, betapa peliknya dia. Baiklah, saya ada banyak lagi kepingan pizza yang sedap di sini. Yang mana satu nak mula, mungkin 2 sekali. Dan 3 sekali. Kenapa tidak? Dan yang terakhir. Hebat, sedapnya. Giliran anda, Emma? Nampaknya Emily langsung dia biasa dengan pizza beku. Dia perlu panas. Ayo, Emma. Fikir. Chef pribadi Emma sudah bersedia untuk memasak pizza ini untuknya. Betapa hebatnya mempunyai chef sendiri. Sekarang dia akan memasak pizza Emma di atas grill mewah ini. Apa yang boleh saya katakan, hidup mewah mempunyai banyak kelebihan. Nampaknya pizza Emma hampir siap. Ya, mari kita lihat. Wah, ia kelihatan agak baik. Emma seperti seorang wanita sejati mengikuti semua peraturan etiket. Chef sudah bersedia untuk menghidangkan pizza. Wow, adakah ini emas sebenar? Betapa cantiknya dan mungkin sangat sedap. Ayuh Emma, cubalah segera. Betapa berjusnya sekeping. Ya, nampaknya hidangan yang kelihatan tiada bandingan tidak selalu rasa tiada bandingan. Mary tidak sabar untuk melihat hidangannya. Yovis adalah pasta. Tidak nampak terlalu teruk. Mia sudah terliur. Baiklah, Mary, tiba masanya untuk mencubanya. Ayunkan sedikit pasta pada garpu seperti ini. Kunyah dengan baik. Nampaknya Mary telah mengerti rasa pasta ini. Sudah tentu, kerana pasta sebenarnya memerlukan sos. Dan pakaian apa yang lebih sesuai dengan tugas ini selain daripada sos tomato? Oh, ya, lagi banyak sos kecap, lagi bagus. Nampaknya untuk Emma, ia menjadi mewah. Sos kecap tidak cukup baik. Hati-hati, Mary. Mia sudah lama berkenan dengan hidangan awak. Sekarang awak boleh mencubanya. Memang, sos kecap adalah ciptaan terbaik manusia. Nampaknya Emma masih mencebikkan hidung pada pasta Mary. Betapa lazatnya ia. Maaf Mia, tetapi pasta anda sedang menunggu anda. Ayuh, buka ia. Baiklah, mari kita lihat. Apa itu? Pasta hitam dengan makanan laut. Ya, sebelum ini kami sudah tahu yang Mia tidak begitu suka makanan laut. Emma, nampaknya kamu benar-benar mahu dapatkan hidangan ini. Baiklah, kamu patut lihat apa yang kamu ada. Nampaknya Emma mendapat mie segera. Oh tidak, ini bukan makanan seorang putri. Pasta hitam dengan makanan laut akan lebih sesuai untuk Emma. Sudah tentu ada sesuatu lain yang boleh difikirkan. Kita perlu selamatkan situasi ini, Emma. Dan sudah tentu satu lagi kelebihan jadi kaya adalah wang. Hey Mia, bagaimana jika kita buat persetujuan ini? Apa? Wah, nampaknya mie segera menarik perhatian dia lebih daripada wang. Jadi sekarang semua orang gembira. Emma akhirnya boleh menikmati pasta makanan laut kegemarannya dan mie makan mie segera dia dengan gembira. Seperti lihat. Bagus. Dan Mary dapat duit. Apa yang boleh saya katakan? Perjanjian itu berjaya. Semua orang benar-benar gembira dengan pilihan mereka, jelas sekali.
Nampaknya Emma telah research dan baru berbuka hidangannya dahulu. Baiklah, mari kita lihat. Adakah itu kopi segera? Adakah saya melihat sesuatu seperti ini buat pertama kali? Ya, dia memang memerlukan bantuan dengan ini. Sekarang Mia akan berkongsi pengalamannya dengannya. Hey, saya perlukan gelas juga. Saya akan tunjukkan semuanya sekarang. Buka beg itu, kita tuangkan semuanya ke dalam air panas dan kita kacau. Itu sahaja. Bawa Ini kopi kezmari saya. Nah, minuman awak siap, Emma? Sudah tiba masanya untuk mencubanya. Seruputan pertama. Ups, nampaknya Emma langsung tidak suka dengan kopi ini. Putri kita tidak biasa dengan kopi seperti ini. Maaf, sayang. Awak kena habiskan minuman ini sepenuhnya. Ini adalah peraturan cabaran. Tetapi peraturan dicipta untuk dilanggar. Betul? Hai, hello. Apa siapapun itu, ya. Itu saja. Saya sudah habis. Sekarang giliran anda. Wah, itu cappuccino Starbucks. Kegemaran saya. Tak sabar nak cuba. Betapa kaya rasanya. Saya boleh minum 5 lagi. Wah, masih ada krim lagi. Hei Mia, kopi kamu sudah menunggu. Mari kita lihat. Penyajian kopi yang sangat cantik. Semuanya begitu keemasan dan mewah. Mia, saya harap kamu dapat mengatasinya. Di mana sopan santun kamu, Mia? Ups, bagaimana ini boleh berada di meja Mary? Betul-betul membosankan. Baiklah, ini masa untuk mencuba minuman lazat ini. Mari kita lihat. Bar ini sangat bagus. Dan krim di dalam itu. Tunggu, adakah itu kayu manis? Oh, jangan berlebih-lebihan, Mia. Oh, baiklah. Apa yang seterusnya untuk saya? Mari kita lihat. Hey, wah, sedap. Kopi. Oh, senampaknya dari kopi emas boleh menjadi gigi emas. Dan ini adalah sesuatu yang lain. Segelas air. Okey. Air sentiasa elok dan lagipun sangat sihat. Atau anda boleh berkumur dengan itu. Baik, apa yang kita ada di sini? Burger. Wah, Mary dapat burger murah, tapi murah tak selalu bermakna buruk. Burger yang Mia dapat memang berjus. Dan itu, swing burger emas Nur Gadis emas. Emma swing is a Z. Fraider dan Mia sangat lapar. Tarai ada burger yang begitu menyelerakan di hadapannya. Memang boleh difahami, bukan? Wow, Mia menghabiskan burgernya dengan begitu cepat. Ups, baiklah, seperti yang dikatakan, jangan simpan untuk diri sendiri. Baiklah, untuk snack, beberapa sayur-sayuran. Ya, adab adalah kekuatanmu, Mia. Ups, baiklah, sekarang giliran kamu, Mary. Burger ini teruk. Let's think your sauce tomato and mustard siya pernah being ciuan. Betul dia, mari tambah lagi semuanya. Bagus. Sekarang kita cuba. Aduh, itu sesuatu yang berbeza. Ia begitu lazat hingga boleh menjilat jari. Mia, ini adalah burger terbaik yang pernah saya makan. Baiklah, Emma. Sekarang giliran kamu. Emma udah bersedia untuk mencuba burger emasnya, tetapi ada yang kurang. Sudah tentu. Sekarang pelayan akan membawa apa yang diperlukan. Burger perlu dimakan dengan sarung tangan dan burger emas dengan sarung tangan emas. Itu memang logik. Bagus mempunyai pelayan. Sarung tangan ini nampak sangat sesuai dengan awak, Emma. Sekarang awak boleh mencubanya. Alangkah indahnya. Hasa. Ya, burger emas ini layak berada dalam menu Emma. Sarung tangan ini telah menjalankan tugasnya. Emma tidak memerlukannya lagi. Bagi Emma, ia adalah sampah. Tetapi bagi gadis-gadis itu, nampaknya ia adalah harta. Baiklah, gadis-gadis, mari kita lihat apa yang ada di sana. Dalam 3, 2, Mia, itu tidak adil. Baiklah, kamu sudah sampai di sana. Tunggu donat. Ia kelihatan agak mudah. Tetapi kadang-kadang makanan yang mudah adalah yang paling sedap. Masa untuk mencubanya. Wah, nampaknya Mia benar-benar menyukainya. Hanya Atau kerana hanya lapar dia. sangat? Ayo. Gimana donat Mia, baiklah? Darwabs. Are you reserved? Baiklah, mari kita lihat. Tunggu sekejap. Hamba? Oh, terima kasih.
kamu boleh pergi sekarang. Bagaimana saya boleh buat tanpa peralatan makan emas kegemaran saya? Mari potong sekeping seperti itu. Wah, itu sedap. Oh, rambut krim yang cantik, apa sapuan bersinar. Ia memang sempurna. Apa itu? Gadis-gadis sedang merakamnya. Yum! Sudah tiba masanya untuk anda membuka hidangan anda. Baiklah. Oh, wow. Donat emas yang menakjubkan. Semuanya berwarna emas. Betapa lazatnya. Nampaknya inilah kes di mana hidangannya sangat cantik dan sangat sedap. Wow, donat itu hilang begitu sahaja di dalam mulut Mary. Biasanya orang cuba untuk memanjangkan keseronokan itu, tetapi tidak kali ini. Buat saya ketawa. Baik berserius Rizky Margaret. Saya akan buat ais krim tembikai. Bom tahun padi inheritas berkilat keluarganya di dalamnya. Luar biasa. Tambah sedikit lemon. Tepat di mata. Sour Sterling. Chef, ini serius dari Frasieri. Tiako Mike, hindi dari Sado Main. Sa amor na formera fruto mini Sterling Shrimpeum. Malay si Ricardo si Manemi semuanya Graham mencepurit sebenarnya. Membeku semuanya dengan sebutan beku segera. Terima kasih. Kami akan kembali sebentar lagi. Hebat! Sekarang mari tambahkan gummy bear untuk rasa yang lebih baik. Mereka sangat bagus. Oh, saya ada idea. Kita perlu cairkan gummy ini dengan pembakar. Luar biasa. Menon sesuai ke atas tikar silikon. Atas kerang slash shavers berbagai your various. Percaya! Ini adalah cara menjadi pinggan ais krim yang boleh dimakan. Lihat itu. Oh, Tuhanku. Oh, nenek. Anda mengejutkan saya. Tetapi saya mendapat idea yang hebat. Saya tahu bagaimana untuk menyelesaikan masalah nenek. Ini mata gami untuk kamu, nenek. Nampak lebih baik sekarang. Kamu tidak menakutkan pun. Terima kasih, Grand. Sekarang mari ambil ke ice creamnya. Kita perlu letakkan beberapa sudu di atas pinggan yang boleh dimakan. Mari cerita hias semuanya dengan emas. Ini menakjubkan. Up the beyond. Nenek, kamu buat saya terkejut. Okay, menerai rider yang seperti simul phrase begala saya. Alamak, saya khawatir ada sesuatu di sana yang boleh saya gunakan. Dan itu adalah Skittles. Mile, Mary kita ready to bring you swear. Boss, you are 2 years to shop for wine stir fry your radar pengisar or kisar. Segala-galanya berjalan mengikut rancangan. Ayo, Sir Dirisi. Ari fear the maze to Kerbin, ice cream gruno, sign wearing and simmer dear like. Silberni. Yang dihormati. Anyway, just stickering it out ice cream fairy sa Skittles. Tibuli septal curry big Pringles. Asi wag weather curry big to center it away kita pretty bottle ye. It's Famer Kaiwarang dan Voila. Ice cream udah siap. For him na maksa. Nenek. Nenek sudah penat dan tertidur. Tetapi dia ada di sana sedang memasak. Sedikit gula dan herba. Terima kasih. Segalanya di bawah kawalan. Yogurt?
Ini akan menjadi cantik dan menyelerakan. Mari kita naikkan semuanya. Lynn, Tidak, saya tersandung. Kami mempunyai ais krim semula jadi yang sehat. Bau wangi. Masukkan ke dalam acuan. Masukkan ular-ular dan hantar. Tinggal dan selesaikan dengan bebas. Itu sangat mudah. Easer. Ia sangat teruk. Ia sangat teruk. Manisnya. apa ini? Ops! Betul. Saya dapat idea. Tetapi saya perlukan madu. Ia akan menjadi perjalanan yang panjang. Nicole perlu menunggu sedikit. Tetapi ia akan sangat lazat. Baik, saya hampir sampai. Saya datang ke hutan. Saya perlukan madu. Lambatnya tak bukan satu yang Berlin ini. Saya murah. Saya minta maaf. Saya perlu lebih. Di sana kami... Mati. Sekarang kita boleh balik rumah. Saya kembali. Baiklah kawan-kawan, kita kekalkan hood kita. Wait, belum sukannya aku mau gelas dengan strawberry. Sekarang, campurkan semuanya. Iklan. Mengeluarkan ais krim kerana ia sudah beku. Tinggal untuk mencelupkannya ke dalam gelas strawberry madu saya. Sempurna. Mungkin cuba. Memasak. Apa ini? menjamu Pinggan selera. hijau? Dan ia sangat pelik. Mari kita cuba yang ini dulu. Apa yang kita ada di sini? Ais krim merah jambu. Warna kegemaran. Dan rasanya hebat. Apa yang kita ada di sini? Ais krim dengan Pringles? Itu kombinasi yang pelik. Bagaimana Mari kita Anda lihat. melakukannya? Oh, wow. Sangat berwarna-warni. Dan ia kelihatan sedap. B. Nafas saya sudah habis. Betul ke? Sorry, Miwi, Sadik. Mike, simpan telefon itu. Nicole sudah melukis gambar dengan zakar baru. Oh, donut. Ia kelihatan cantik. Mike, ano na yung first day ni Mark Superdoint? Tony Rails, sesuai dengan idea mo. Oh, sering kamu make sure untuk memesan donut di McDonald's. Tetapi kamu perlu memasaknya sendiri. Nicole, at katakan tahu juga. Tidak kurang siap saya. Terus yang ketawa. Dan sabarkan main Saya telepon. tidak perlukan semua itu. Saya akan hancurkan awak. Chef Eduardo Gary Kirkal Sirsal. Sir tertanya-tanya donat jenis apa yang chef akan buat. Peter Fairley chung sodkin daw bilas. Tama gelatin di kacau. Ibu di dia, right? Oh, sering on kartrabrinan sa ring at yung donut. You're steril silas. Ini 6 donat. Bagus sekali. Oh, Mauritius Villarreal Stratus pinggan. Si, sehingga kita taburan berwarna-warni. Istri cantik, Nicole pasti menyukainya. Pasti seorang legenda? Mike? Oh, tak mengapa. Hey! Ini adalah donat saya. Untuk menghiasinya juga. Mencelupkannya ke dalam coklat nampak sangat menyelerakan. Saya tidak kisah mencubanya sendiri, tetapi kita perlu pergi sebelum mereka panggil. Saya akan membaca ke semua. Saya akan membuat serbuk kacang. Saya ada satu beg penuh kacang. Saya minta maaf.
Bersedia mencekiknya pada donat. Seterusnya kita perlu memotong strawberry untuk hiasan. Ia akan menjadi sedap. Sejuk kipas. Oh, apa yang awak buat? Oh, saya rasa Mike memang lapar. Tapi itu untuk Nicole. Awak kena betulkan ini entah bagaimana. Awak ada idea? Sudah tentu. Saya sentiasa ada idea. Saya perlu cairkan coklat. Itu dia. Saya akan letak sedikit. Apa? Yo, Sir Perda was singing Waybirai Taburan Biru. And I'm Stu Oreo for Con. Hanap Wayer Sierra and Endorking yang lain di atas donat. Suridian icing. Senyuman manis. Pukul berapa sekarang? Sudah masa. Sempurna. Dan mata. Wah, Mike, sempurna. itu idea yang bagus. Baiklah. Ya, adakah kamu bersedia? semuanya kelihatan sangat menyelerakan. Mari kita mulakan dengan donat gami ini. Terang dan besar. Mari kita cuba. Mari, kita pergi. Sedap. Chef, hebat. Dan apa yang kita ada di sini? Ia kelihatan seperti donat untuk anak patung saya. Mereka sangat kecil. Saya tak boleh. Mari kita cuba. Anda perlu Oh, terus berlari. ia sangat lazat. Jenis kegemaran saya. Lakukan. Gabungan kacang dan krepek. Ya, tidak tahu. Ia adalah hagi-wagi. Mari cuba. Wow, sangat bagus. Tapi, siapa Bagus. yang akan menang? Ia sangat baik. Datuk Bandar Pasir, mereka patut Cik mengucapkan paling terima cantik kepada di anda. dunia. Oh, Baik. Apa itu? Saya minta Baiklah, maaf. seri setelah sekarang Saya yang diberikan minta oleh Bayi maaf. Nicole. Ini sudah tahu apa yang perlu dilakukan. Saya minta Pertama, maaf. kita perlu Saya mengulido. minta maaf. Untuk kek itu. Untuk meliwering syariat overlay to fring susu klau feri mentega. Gaul sampai sepati. Penyaudar sih, harbinak syalibang lido sendiri. Terima dan anak lelaki. Jadi, mesin yang kuat dan istimewa. Sebelum... Oh, Neng, Anda perlu cepat. Walaupun sukar bersaing dengan mesin, Pergi, Ayo. pergi. Nenek, jangan putus asa. Nenek boleh lakukan ini. saya rasa tidak sampai yang kue dibandingkan dengan mesin kuat chef. Baiklah, tiba masanya untuk bergerak. Chef sudah menuang adunan ke dalam acuan dan memasukkannya ke dalam ketuhar. Ambil mikrofon saya. Apa yang telah kamu lakukan? Menghantarnya ke dalam ketuhar. Berikutlah pemasak. Nenek, berhenti. Saya perlu adalah pakai waffle. Saya pakai waffle. Tuangkan adunan ke dalamnya. Tutupkan. Siap. Saya pasti akan guna jam saya. Ia sangat sedap. Saya tidak tahu apa yang perlu dipikirkan. Dan banyak jari, betul. Kita perlu tambah sedikit krim putar. Lagi banyak, lagi bagus. Cantik. Tetapi apa lagi? Emma, ada idea lagi. Apa dia kali ini? Saya tidak tahu. Kamu sangat manis. Ia berbeza untuk mengumpul harta. Pagi. Untuk menghias kek. Kamu ada banyak? Sedap Raspberry. Itu Ia di sudah sini. cukup. Chef. Keluar dari kerusi saya! Sudah tentu. Ia akan Kita berhasil. tetap Jadi manusia. hias kek dengan raspberry. Kek telah menjadi begitu cantik. Sedikit gula serbuk di atas. Jangan risau. Wah, kau penuh dengan Nutella. Tak boleh dibiarkan sendirian walau untuk seminit. Saya baik. Ya, pergi dari sini kawan. Baiklah,
Apa yang gerak kerusakan untuk dia perempuan? Kisah kuda dia ke? Harumannya sangat bagus. Hanya tinanenchus foto ni kod Arden yang sama. Alvelo kebagian yang sangat tajam. Ayolah. Sedia. Sekarang kekral krimpul biaya warna sepi di setiap lapisan. Sepatutnya ada banyak. Oh, tertuat Feliban some terkek dengan krimnya krimerol. Sipri. Mari ratakan dengan bantuan spatula. Mulai sekarang sedikit gede gua adalah kita huba-buba terus sebagai hiasan. Anan gula-gula nerds di atasnya. Baik, semuanya sudah Apa yang siap. terjadi? Chef, kek ini kelihatan sedap. Mike? Anda siarwi? 3 Leinster Purines. Listo. Oh, ini recipe cool ini yang kayak jumpa di TikTok. Ini senoli cake perincawan. Nene may stop. Sinadir balong dengan sisa Nutella. Menambah tepung dan telur serta susu ke dalamnya. Sekarang, campur semuanya. Sempurna. Tinggal masukkan ke dalam ketuhar gelombang mikro. Dan tunggu selama 1 menit. Saya Ada Pak, menemukan ya, cara tes- baharu. Selesai. Masa untuk mengeluarkannya. Panas betul. Masukkan sudu dan kita boleh hidangkannya kepada Nicole. Berhenti ketawa. Saya faham. Bau yang luar biasa. Saya mahu mula dengan yang ini. Dan saya pasti tidak perlukan Ya sudu. Tuhan. Macam tu. Mike, cuba lebih keras kali ini. Nenek, adakah ini waffle? Kan? Baik. Hebat. Bukan saya. Nenek, semua resipi nenek sungguh lazat. Yang tinggal hanya mencuba yang merah jambu besar ini. Saya suka semua yang merah jambu. Cuba gigit. Wah, sedapnya. Saya boleh isi angin bola sepak. Tolong. Lengkapkan pemenang. Ya, kemenangan. Brandon. Hanya Ya Tuhan. Oh, tidak. Gam panas? Nenek tak suka makanan pedas. Ya ampun. Aduh, betul-betul mimpi ngeri gadis-gadis. Ayuh, baiklah Nicole, kamu akan mula. Saya rasa ia okey. Iya Tuhan. Saya akan masukkan ke dalam mulut saya dan ambil satu gigitan. Sebenarnya sedap. Saya boleh tiup melon. Sedikit pedas, tetapi boleh tahan. Itu apa yang perlu ditakuti. Saya sudah selesai. Gula-gula getah ini jauh lebih besar daripada yang dimakan oleh Nicole. Iya Tuhan. Nenek takut. Saya tidak mau ia terlalu pedas. Oh, itu menakutkan. Oh, tidak. Wah, saya rasa terbakar dari dalam. Oh, tidak. Nenek, kenapa buka mulut? Saya tidak dapat menahannya. Apa? Oh, saya rasa ada ayam. Baunya luar biasa. Saya suka paha ayam goreng. Oh, kerak yang rangup juga. Saya akan cepat lupa tentang gula-gula getar yang membakar ini. Dengan ayam ini, bahaya sudah berakhir. Tetapi tidak untuk Mandy. Ayuh, mari kita pergi. Kasihan, giliran kamu. Oh, saya sebenarnya sangat takut untuk melihatnya. Saya meremang. Nenek, saya tak boleh buat ini.
Berhenti. Jangan risau. Nenek akan bantu kamu. Kamu perlu ambil sekeping kecil, buka mulut dan gigit. Nampak tak menakutkan langsung. Oh, lihat. Satu gigitan lagi. Tolonglah. Ayo. Sekeping terakhir yang tinggal. Oh, tidak. Hei, ada gelembung. Hati-hati. Oh, ia meletup. Adakah semua orang selamat? Baiklah, tiada akibat serius. Ini dia. Ups, saya rasa saya silap. Rasa lebih baik di kolam renang. Bagus. Apa? Apa itu? Ya, awak. Oh ya, ini milkshake, Nenek. Bukan sekadar milkshake. Ada kejutan istimewa di dalamnya. Nenek, ia sangat kecil. Anda mulakan. Naiklah. Mari kita lihat. Baiklah. Tidak yang luar biasa. Oh ya ampun. Hebat. Apa yang sedang berlaku? Baiklah. Sekarang giliran saya. Mari kita siap apa yang ia lakukan kepada saya. Membuka penutup dan straw. Saya mahu minum dengan lebih cepat. Oh, di mana adab kamu, Ana? Lihat itu. Saya semua ungu. Ya Tuhan, ini sangat mengujakan. Nicole, ayo. Oh, ya, saya sangat teruja juga. Yorks, singkit krim putar. Saya tidak percaya dengan mata saya. Oh ya, sekarang milkshake itu sendiri. Bagaimana dia melakukannya? Wah, itu luar biasa. Apa? Oh, tidak. Oh ya ampun. Lihat. Kasihan. Apa? Oh, tidak. Ya Tuhan, terkejut. Nicole minum terlalu banyak dan dia meletup. Kita perlu menyatukannya semula. Nicole, kami akan selamatkan kamu. Nenek, Apa? Itu saja. Mandy ada yang lebih besar. Wah, Nicole, awak memang bertua. Wah. Pernahkah awak melihat itu? Ya, saya dapat gula-gula impian saya. Tapi awak yang mulan ini. Mari kita pergi. Jangan lupa untuk melanggan saluran ini. Bagus. Baiklah, masa untuk mencuba ini. Saya tak boleh nampak tanpa cermin mata. Apa masalah dengan kamu? Ia sangat kecil. Bau manis. Oh, tidak. Oh, gula-gula masuk ke hidung saya. Saya tidak mau tercekik. Tidak begitu bagus. Ia kembali tetapi saya tidak berminat. Bingo. Oh, saya ada idea. Saya akan tanam gula-gula ini seperti benih dan tuangkan sedikit air ke atasnya. Bagaimana jika saya mendapat pokok gula-gula? Aku meresteri ini, kawan-kawan. Saya rasa ini adalah rancangan yang bijak. Ini air. Bagus. Dan menunggu. Wah, satu keajaiban telah berlaku. Sekarang saya boleh makan gula-gula bila-bila saya mahu makan. Oh, ayo. Mandy, bolehkah kamu lebih cepat? Itu sahaja. Saya datang. Tunggu sebentar. Saya sudah selesai. Anda boleh mula. Oh ya, ini sangat mengujakan. Sedap. Mari kita makan lagi. Yum. Hey, ya, kawan-kawan. Ini sangat sedap. Saya suka. Oh, tidak. Apa yang salah dengan perut saya? Oh, ia sangat teruk. Aduh, apa itu? Saya pasti tidak akan memakannya. Ya, saya juga. Begitu juga saya. Oh, Nenek. Ya ampun. Apa itu? Oh. Tunggu.
mari kita pergi. Ayo. Awak kena mula, Nicole. Oh, saya betul-betul tak mahu buat ini. Saya rasa saya nak muntah. Tunggu. Tunggu. Saya rasa baunya sedap. Saya akan tunjukkan semuanya. Oh ya, ia coklat, kawan-kawan. Ya. Oh, saya sangat sakit. Saya juga nenek. Baiklah, ya, mari kita pergi. Mandy, ayo, cuba sendiri. Saya betul-betul tidak mahu melakukannya. Tunggu sebentar, saya rasa Nicole betul. Ini garpu dan pisau saya. Dan mari kita makan kek yang cantik ini. Ia sangat berperisa coklat dan berkrim. Saya sangat suka. Sedap. Saya akan habiskan semuanya. Mandy, apa yang kamu buat? Ia adalah makan tengah hari yang sedap. Giliran awak, nenek. Baiklah, kerana semua orang kata ia kek coklat. Cuba kan ubah bentuknya dengan cepat. Anda tahu apa itu? Satu saat. Ya. Ini beberapa batang poke. Mari kita pergi. Saya akan menghias kek saya dengannya. Semua siap. Seekor landak coklat yang cantik. Tetapi kita perlu tambah mata. Hebat. Satu saat. Dan sekarang ia lengkap. Oh, terima kasih, gadis-gadis. Saya memang seorang genius bila berkaitan dengan kek. Memotong sepotong untuk diri saya. Dan mari kita cuba. Oh, ini sedap. Saya suka sangat. Baik, gadis-gadis, silakan ambil. Ia untuk semua orang. Lihat itu. Ia adalah Nutella kecil. Hebat. Baiklah, saiz sederhana adalah bagus. Away, Huisieron ni empir balay pisirons. Bailad, ay bersion tuvat. Watson, saya siap mahu jadi gemuk. Ia mimpi ngeri. Anda tahu, ayah lebih suka tidak memakannya, tetapi bersolek. Trinaria, itu boleh menjadi topping tenturi. Ya, terapi coklat. Oh, kenapa dia meletakkan pes di dahinya dan di mukanya? Mari, baiklah. Ia adalah topeng muka coklat. Nenek, Anda boleh mula. Oh, saya perlukan beberapa bahan. Kita akan membuat kek cawan coklat yang lazat. Baiklah, tuangkan tepung ke dalam Nutella. Kemudian tambah sedikit susu. Begitu sahaja. Mana ya? Kita juga perlukan telur. Memecahkan dan menuangkannya. Dan sekarang mari kita campurkan semuanya. Bagus, baunya luar biasa. Tuangkan campuran kita ke dalam pembuat waffle dan buat beberapa waffle. Dak, Mandy, tenang. Waffle ini untuk nenek. Dalam bentuk hati. Oh, ini memang sedap. Saya benar-benar ingin mencubanya juga. Nenek, bolehkah Anda berkongsi atau membuat satu untuk saya? Satu saat, sayangku. Ini sekeping. Tidak, terima kasih. Baiklah, saya akan selesaikannya sendiri. Oh, mari kita pergi. Baiklah, saya rasa giliran saya. Kita perlu membuat beberapa pengukuran. Ya, selesai. Mari kita pergi sekarang. Mari kita mula bekerja. Saya telah mencipta alat khas untuk roti bakar. Bagus, ia akan melakukan semuanya sendiri.
Jeffrey Abaitsido. Dan isi sudah Roddy Baker dengan Rhea. Saya rasa saya seorang genius. Bagus, Mandy. Terima kasih. Oh, ini sangat sedap. Adakah kamu akan berkongsi dengan kami? Sudah tentu. Silakan. Terima kasih. Sedap. Ayo, saya pasti bernasib baik. Ayo, mesin, jangan kecewakan saya. Saya mahu sesuatu yang sedap. Skittles. Ya, nasib menyebelahi saya hari ini. Saya bernasib baik. Saya mau sesuatu yang sedap untuk buat Mia cemburu. Ayo, mesin. Apa? Makanan kucing? Ini bukan yang saya jangkakan sama sekali. Padan muka, Jennifer. Oh, tidak. Saya akan dapatkan snack lazat saya. Wow, butang ajaib. Sekarang saya akan klik dulu. Apa yang berlaku? Dari Light Muter, saya gembira menyambut anda kecabaran ini, jadi tiba masanya untuk menekan butang. Ore! Sekarang saya pasti akan beruntung. Saya mau klik yang oranye. Pilihan yang hebat, Jennifer. Apa yang ada di papan skor? Ia adalah Nutella. Ya, awak beruntung kerana saya ada satu baldi penuh Nutella dan semuanya untuk awak, Jennifer. Oh, betapa harum baunya. Nutella. Saya tidak akan keliru dengan rasa ini. Tuang lagi. Badut. Jangan malu-malu. Seperti yang diinginin. Segala-galanya hingga titik Oh, sesuatu jatuh di kepala saya. Ya, ini baldi yang ada Nutella di dalamnya dan nampaknya ia adalah tanda bahawa Nutella sudah habis. Jika benda sedap seperti itu tertumpah pada Jennifer yang bertuah, maka saya pasti akan bernasib baik. Baiklah, sebab betul, Mia. Awak dapat marshmallow. Saya ada bag yang besar, jadi awak tak akan lapar langsung. Hujan marshmallow. Saya akan menangkap marshmallow dengan mulut saya. Berjaya! Wah, saya rasa saya ada idea hebat. Jennifer, sediakan pipi Mia, kamu. apa yang kamu buat? Ayo, jangan menjerit. Tentu sahaja. Apa marshmallow tanpa Nutella? Sedap. Dewan datang dengan rancangan yang hebat. Wow, Mia ada sekotak marshmallow. Mungkin dia akan kongsi dengan saya? Mia, hai. Sudah lama tidak jumpa. Boleh saya dapatkan satu marshmallow? Awak nak marshmallow? Kenapa tidak? Ini dia. Mia, apa yang kamu buat? Saya tidak akan berkongsi dengan kamu. Ini milik saya, jadi saya akan makan semuanya. Oh, tamak. Jadi saya ada marshmallow saya sendiri. Butang ini ditekan. Lemparkan kepada saya. Badut. Tak nak kecewakan awak, tapi ini bukan marshmallow. Apa ini? Kepala saya. Berhati-hati. Ini jelas bukan marshmallow kecil dan lembut. Kertas tandas. Nah, ini peluang hebat untuk kenakan Mia. Dia sekarang akan tahu bagaimana menjadi kedekut. Oh, apa yang sedang berlaku? Adakah itu kertas? Apa yang ternoda dengan saya? Anda perlu lebih perhatikan barang Anda, si tamak. Sangat bagus. Sekarang saya semua kena. Saya ingin mandi secepat mungkin. Tiada pancuran, sayang. Hanya kamu dan butang-butang. Baiklah, itu tidak mengapa. Saya akan tekan 2 sekaligus. Penyelesaian yang hebat. Madu dengan mocha. Oh ya, Mia. Ia akan jadi hebat. Buka penutup. Mari kita mula. Oh, sesuatu telah dicurahkan di kepala saya. Rasanya manis sekali. Ini madu. Saya suka madu. Saya gembira awak menyukainya. Dan sekarang perkara yang paling menarik akan berlaku. Sangat sedap. Jangan bergerak. Oh, sekarang ada sesuatu jatuh ke atas saya. Sesuatu yang putih. Adakah ini salji? Nampaknya bukan. Sebuah bunga. Betul. Nikmatilah. Dan apa yang kamu rasa saya patut nikmati? Saya tak tahu, Mia, tapi awak kelihatan menakjubkan. Awak kelihatan memukau. Kurangkan kata-kata, lebihkan tindakan, Jennifer. Okey, butang merah jambu ini nampak tidak berbahaya. Dan ia membawa cincin unicorn rangup untuk anda. Tahniah. Wah, saya sudah boleh merasainya. Baiklah, sekali mai saya tidak juga menyeksau. Buka mulut lebih luas, Jennifer. Sedap. Nikmati, sayang. Nasib boleh berubah pada bila-bila masa. Oh, saya tahu. Saya ada balang Nutella. Anda boleh kumpul cincin di dalamnya dan ia akan lebih senang dimakan dengan cara ini. Sangat sedap. Anda boleh cedok segenggam sekaligus. Lazat.
Saya harap setiap hari seperti ini. Baiklah, Jennifer. Saya gembira awak gembira. Dan untuk menjadi lebih gembira, Anda perlu menambah sesuatu. Apa yang awak buat? Awak ada susu. Apa itu sarapan kering tanpa susu? Sangat bijak, Jennifer. Baiklah, di sana. Jauh lebih baik. Saya akan letakkan baldi di bawah aliran dan sementara susu sedang dikumpulkan, kamu boleh mengunyahnya. Sedap! Sangat sedap. Hei, badut, bagaimana dengan saya? Lihat, saya telah tekan butang. Cepatlah lemparkan benda sedap itu. Saya tidak mahu senang kuawa kimia, tapi makanan anjing sukar dipanggil lazat. Tapi ia pasti akan menyeronokkan. Oh, apa bau busuk ini? Saya tak sangka ini. Cukuplah sudah! Cukuplah! Saya tak nak main permainan awak lagi, badut. Hentikan percetakan. Selagi awak dalam kod kimia, peraturan saya terpakai. Apabila saya keluar dari sini, lebih baik awak menjauh. Betapa bertuahnya kepala Mia. Ia satu keseronokan untuk menonton. Tetapi tiada masa untuk menonton. Saya sedang menekan butang. Dan kerana saya bernasib baik hari ini, saya akan menekan 2 sekaligus. Keputusan berani, dan seperti setiap keputusan berani, ia mempunyai akibat. Kombo kegemaran saya ada di skrin. Mari kita mulakan dengan telur. Apa itu? Tunggu, Aduh, adakah itu kawan. batu? Tidak, ini telur mentah. Baiklah, itu nasi malang, tepat di muka. Ayuh, Jennifer. Waking Coach Dos. Di mana kami ingat kamu memang tekan 2 butang. Itu belum semuanya? Sekarang bulu. Oh, bulu. Sekumpulan penuh. Ya, nasib saya benar-benar berputar melawan saya. Macam saya ni ayam sekarang. Itu yang awak buat pada saya, badut. Bulu kelihatan sangat bagus pada kamu, Jennifer. Lihat dirimu. Kenapa kita ketawa? Butang itu, Mia. Silakan. Baiklah, yang mana satu nak tekan? Okey, yang ini. Wah, sungguh bertuah. Tabasco. Mia pegang kuat-kuat dan lebih baik jangan buka mulut. Terima kasih atas nasihat itu. Kamu tak perlu curahkan sos pada saya. Itulah peraturannya, Mia. Oleh itu, kita mesti bersabar. Anda hanya perlu tunggu sehingga ia berakhir. Oh, itu sahaja. Oh, masih masuk dalam mulut saya. Saya terbakar. Menakjubkan. Oh, tidak. Badut itu terbakar. Tolong. Tiada sebab untuk menuang sos Tabasco pada orang. Ayah, Mia, kaya win first two. Saya bikin memakai pakaian seragam. Sekarang saya seperti seorang anggota bomba sebenar. Masa untuk memadamkan api ini. Oh, terima kasih. Sekarang saya basah, tetapi tiada api. Kerja yang bagus. Baiklah, itu hebat, guys. Saya rasa cabaran ini sufficient. Hei, berikan telefon awak. Jangan leka. Masih donat yang hebat ini. Apa? Donat? Faham. Senang je. Mari kita Google. Hei, jangan kencing, nenek. Saya tidak pisauan di McDonald's sahaja. Saya tak tahu apa yang saya nak buat. Dan inilah donat saya. Mari kita lihat. The Grinch? Hei, Natisa. Saya sudah selesai. Saya akan terus bermain di telefon saya. Saya akan tunjukkan kamu kelas pakar. Untuk ini, kita perlukan Fanta dengan pelbagai perisa. Menuangkannya ke dalam cawan. Danny members di daging bacon. Ralat. Seterusnya, Wayne Belfin ikan doang buat. Oops, saya akan makan donat. Ada po na Laminate and shrunken utility adjuan. When kita usia syuranya di sa iberhas hari, hay minigisumpe, iberi binigos buku, sebenarnya sudah sedia. Mari kita keluarkan. Meletakkannya pada stek. Inggan dan menghias dengan taburan manis. Terima kasih. Donat kita sudah siap. Tidak! Lihat apa yang dia buat. Baiklah, mari kita lihat apa yang saya ada. Bau apa ini? Kita perlu celupkannya dalam coklat. Hei! Lihat apa yang dia buat. Baiklah, mari kita lihat apa yang saya ada. Bau apa ini? Kita perlu celupkannya dalam coklat. Ia begitu menyelerakan. Saya ingin memakannya, tetapi saya tidak boleh. Kita perlu simpan untuk cucu perempuan saya. Jangan lupa tentang taburan hiasan. Terima Saya kasih. akan gunakan kacang walnut yang dihancurkan. Bagus! Strawberry? Baiklah, ini satu. Mari ambil strawberry. Potong dengan berhati-hati dan letakkan di atas.
Donut. Ya, bagus sekali. Adakah kamu akan buat apa-apa? Apa kamu? Kamu sedang memakannya. Jika kita bertemu lagi. Oh, apa yang patut saya buat sekarang? Hei, Saya ada idea. Saya akan ambil sebatang coklat dan saya perlu cairkannya. sekarang tuangkan coklat ini ke atas donat saya. Sekarang taburan gula. Saya berpikir seperti terlalu banyak gula. Kegemaran saya. Sekarangnya lemahkan krim. Memukulnya dengan kru khas. Menggunakan warna-warna berbeza. Sudah tentu. Awak tahu siapa itu? Ha! Hugi Wugi. Kami akan melakukannya. Kami sudah bersedia, cucu. Cermin mata lucu saya. Saya harap rasanya sedap juga. Sangat bagus. Baik, terima kasih. Nenek, saya boleh pakai mereka sebagai cincin. Nom 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 nom. Nah, budak-budak tu tak makan. Dia nampak menarik seperti raksasa sebenar. Sedap. Semuanya sangat lazat. Tapi kita perlukan seorang pemenang. Sangat sukar. Baiklah. Luar biasa. Saya separuh penuh. Mai sebenarnya. Nani? Ice cream. Awak hebat. Baiklah. Oh, ya. Ia akan selesai. Saya perluin satu tembikai. Kita perlu potong bahagian atasnya. Mari masuk ke dalam blender dan kisar semuanya. Kacau sebati dan kita dapatkan smoothie tembikai. Tambah sedikit lemon. Oh, Nenek, tunggu sekejap tak apa. Saya sentiasa ada pembalut dengan saya untuk kes macam ini. Baiklah, itu lebih baik. Baiklah, mari kita jangan terganggu. Kita perlu tambah sedikit gula pada smoothie kita. Dan campurkan semuanya dengan baik. Untuk menjadikannya lebih cantik, tambahkan sedikit warna. Saya akan guna putih. Terkena. Dan beruang gummy. Saya memang suka mereka. Bagus. Penduduk semi, it's so stray. Kita tidak hanya akan menggunakan gummy bears. Kita perlu mencairkannya. Oh ya, betul tu. Mari tuangkan jam kita ke atas kertas. Kita perlu memberikannya bentuk yang betul dan biarkan ia membeku. Siap. Kamu antara yang terbaik. Ia adalah pinggan ais krim yang menakjubkan. Cucu? Oh, apa ini? Nenek kelihatan seperti lanon. Wah, mata marmaladaku. Apa? Ini Pergi. Ia milikmu, Nenek. Jangan ucap terima kasih. Kamu sungguh hebat. Baiklah, semuanya hampir siap. Ini sudu ais krim 3 semuanya. Dan masa untuk menghiasnya. Saya akan guna emas tulen. Keluar dari sini. Sampai pink civilisi was dosa. Oh, nenek, ada bersuiso. Baiklah, jumpa esok. Ayah dari saya ada idea. Mari lihat apa yang saya ada. Stokin. Oh, ini bukan milik saya. Chips Skittles. Oh, Skittles. Betul. Stuffery such your figure wearer. Katsur tasham. Scarfo shikota the pingy, sir. Sesi sorry star berasingan.
Sempurna, Purse. Sekarang kita perlukan sedikit ais krim. Saya akan gunakan ais krim Baskin Robbins. Campurkan semuanya dengan baik. Dan keripik. Saya memang sukakannya. Sebenarnya, kita hanya perlukan tin tersebut. Tuangkan semuanya ke dalam. Dan sepotong stik. Ia akan mudah dimakan. Saya juga perlu lakukan sesuatu. Yogurt akan jadi sempurna. Masukkan ke dalam pengisap. Memang tambah sedikit gula. Sayur-sayuran ini mereka cantik dan sangat sihat. Saya tidak suka. Saya tak tahu. Mari kita kisar semuanya. Baunya hebat. Ais krim ini akan jadi menakjubkan. Tuangkan semuanya ke dalam mangkuk untuk naluri yang baik. Mari kita tunggu ia membeku. Apa lagi? Tunggu. Apa yang saya buat dengan strawberry? Saya tahu. Nenek sedang dalam perjalanan. Saya perlu mencari satu lagi bahan penting dengan segera. Saya sepatutnya menaiki teksi. Kunyah. Aduh. Saya perlukan bahan ini. Keluar dari sini. Hah? Ini madu saya. Oh, komelnya. Oh, Jimmy. Sempurna. Kita boleh kembali. Ke tepi. Kita hanya satu. Nenek kembali. Ya, saya bawa madu. Sekarang semuanya siap untuk peringkat akhir. Tuang madu ke dalam gelas. Campurkan strawberry di situ. Ais krim sudah beku. Masa untuk keluarkan. Ia hebat. Celupkannya. Menakjubkan. Kita sudah bersedia. Jom pergi. Akhirnya, saya suka ais krim. Wah, itu menarik. Apa itu? Menjijikkan. Ia seperti makan kertas. Saya tak nak makan. Ini nampak cantik. Dan warna ini sepadan dengan gaun saya. Nenek, hebat. Itu sangat pelik. Ia seperti keripik, kawan. Tidak sama sekali. Wow, ia seperti pelangi. Dan ia sangat lazat. Ais krim terbaik. Mike telah menang. Oh ya. Siapa chef di sini? Jom kita pergi. Oh, Nenek, saya mahu kek hari jadi. Baiklah. Ya. Baiklah, saya akan masak sekarang. Saya perlukan tepung. Banyak tepung. Tambah sedikit susu. Taburkan sedikit gula. Dan masukkan sedikit mentega. Pukul rata. Kau okey? Oh, saya akan tunjukkan cara buat adunan yang sebenar. Ya, dengan bantuan alat istimewa. Nenek, awak takkan lebih cepat. Tengoklah itu. Bah, saya juga boleh melakukannya dengan lebih cepat. Oh, tidak. Ya Tuhan. Nenek. Adunan saya sudah siap. Cuma kira soalannya ke dalam acuan kes. Bawa ke dalam situ har. Bersenandung. Mari kita pilih semasa yang sesuai dan mulakan. Tengok apa yang saya jumpa. Saya akan buat waffle yang sedap berbentuk hati. Tuangkan adunan ke situ. Tutup dan siaplah. Bagaimana boleh makan waffle tanpa jam? Ambil sudu yang lebih besar dan tambahkan banyak jam di atasnya. Lebih banyak waffle. Dan sekarang, sedikit krim putar sebagai sentuhan akhir.
Ia cantik. Tunggu. Muffin dapat sesuatu lagi? Saya kenyang. Beri dari belukan jiran memang lebih baik. Sebabnya saya di sini. Mereka sangat indah dan harum. Saya faham. Mari kita Keluar letakkan beri dari- terus ke atas krim. Mari kita tambah lebih banyak lagi. Saya ketuk pintu. Baiklah. Sedikit gula serbuk di atas dan kek ini sudah pasti siap. Apa? Aduh. Oh, cucu kamu semua kotor. Biar saya bersihkan muka kamu. Ini menyedihkan. Baiklah. Saya rasa ya sudah siap. Baunya hebat. Oh, betul. Nenek Sherwood yang dikasihi. So, herbis. Dia ada di atas meja. Mari kita potong. Ya. Sekarang, tambah sedikit krim. Kehilangan perubahan warna. Okey. Juga sapukan ke atas kek. Hello, Rupert. Bawa keluar. Dan masa untuk menghiasnya. Saya akan ambil gula-gula getah haba-buba dan balutkan di sekeliling kek. Kemudian, gunakan gula-gula nerd betul di atasnya. Kek ini sudah sedia. Ia yang paling cantik dan sedap. Mike. Maaf, saya tak sempat buat kek. Tengok ini. Saya dapatkan resipi menarik ni. Dia hebat. Saya pasti akan buat sekarang. Saya ada sedikit Nutella yang tinggal. Saya juga perlukan tepung, sebiji telur dan agak banyak susu. Campurkan semuanya dengan teliti. Dan memasukkannya ke dalam ketohar gelombang mikro. Mari kita tunggu sebentar. Begitu teruja. Semua soles mengeluarkan balang saya. Aduh, hati-hati. Oh, ini sangat ganjil. Semuanya sudah bersedia. Risau. Bolehkah anda bekerja? Apa bau yang menyesakkan ini? Duh, rasanya tidaklah terus sangat jadi-jadi. Wah, itu bukan bar. Itu bir. Saya nak luahkannya. Oh, krim yang sedap. Saya ingin buat saya sehingga. Ayo, istri sinda. Sepatutnya sangat sedap. Ini adalah akhir ujian ini. Terima kasih kerana menonton. Damai. Kek gula-gula getah. Wah, sudah tentu itu. Yang terbaik. Apa? Saya keluar. Oh, apa yang awak ada di situ? Sat dir kau. Ya, hor! Ida, cili padi, jenaka apa ini? Kristi, apa yang awak ada? Kita akan lihat. Wow, kek pelangi. Hai. Oh, Jangan ludah padanya, Mia. Dan jika awak lupa, ini giliran awak. Ayam tunggu saya dapat cili paling pedas di dunia. Saya harap coklat ini akan begitu sedap sehingga saya tidak akan rasa apa-apa. Baiklah, saya akan cuba ambil gigitan yang sangat kecil. Saya tak rasa apa-apa. Ada apa? oh, tengok kau stream. Kau hampir tidak menggigit apa-apa. Yang perlu makin semuanya. Baiklah. Apa? Adakah ia sangat pedas? Tunggu. Anda boleh mula sekarang. Wah. Ia adalah lada yang sangat pedas. Anda benar-benar naga. Kenapa kamu ketawa? Muka awak semua hitam. Saya ketawa sebab apa-apa pun. Saya tak boleh berhenti ketawa. Sekarang giliran saya untuk makan kek saya, tapi ia agak besar. Ini dia. Saya tahu apa yang perlu dilakukan. Kita hanya perlu memotongnya.
Because saya timus dan sangat tinggi sport. Saya tak sabar. Saya sangat bertuah. Saya boleh makan sebiji kek sendiri dan celupkannya dalam coklat. Hebat. Wow, ia sangat sedap di dalam. Tapi ia masih agak besar. Biar saya ambil sekeping. Itu sempurna. Sekarang saya akhirnya boleh merasainya. Sangat sedap. Mia? Apa? Boleh kongsi? Tidak. Tamak. Tetapi saya tahu apa yang perlu dilakukan. Sekarang giliran awak untuk cuba benda pedas, kawan. Mari kita lihat apa yang berlaku kepada awak apabila saya tambah sebotol lada Tabasco pedas ke dalam coklat. Kamu mungkin akan merah padam seperti kanser. Oh, saya mahu lagi. Ia sangat lazat. Oh, apa ini? Adakah ia pedas? Saya perlu membasuhnya. Apa? Ia tidak membantu. Oh, kita perlu hentikannya. Apa yang berlaku? Apa? Oh, terima kasih, Christy. Awak selamatkan saya. Boleh saya jadi yang pertama? Jagung? Saya tak suka. Apa yang awak ada? Wah, saya ada 4 batang ais krim sepenuhnya. Apa? Hebat. Itu tidak adil. Saya boleh tahan jagung. Adakah anda mahu ais krim? Ya! Kemudian tangkaplah. Kamu tidak. So wat je bedoelt daar kita ais? Or, nothing sejak white ice cream de $40. Ya, tidak apa-apa. Christy, lihat bagaimana ia mencair. Ia sangat sedap. Saya akan cuba gigitan lagi. Hebat, luar biasa. Dan saya akan makan 1 bahagian penuh. Saya mau juga. Sedap. Saya tak boleh berhenti dan saya suka. Oh, berhati-hati. Ia sejuk. Tidak, ia tidak sejuk. Mia, saya rasa kasihan pada awak, tetapi saya mahu ais krim awak sekarang. Cayas. Kemudian saya untuk mencuai es krim bersalut coklat. Mari kita lihat. Ia sangat lazat. Tunggu. Tetapi apa yang patut saya lakukan dengannya? Saya tahu. Saya perlu mengusik kawan saya dengan betul. Ayo Mia, cairkan. Jom pergi. Oh, apa yang berlaku? Adakah saya bukan lelaki ais lagi? Terima kasih, Christy. Awak menyelamatkan saya. Hei, sama-sama. Hei, di mana ais krim saya? Oh, awak makan semasa saya beku. Ya, teman wanita. Sekagumnya jagung kau. Saya terpaksa. Malah coklat pun takkan dapat menyelamatkannya. Menjijikan seperti yang saya sangka. Tetapi saya ada rancangan. Ini jagung. Anda boleh masak sesuatu yang sangat sedap daripadanya. Baiklah, mari kita lihat. Menjadi hebat. Tiada siapa akan memakannya lagi. Tetapi saya perlukan dapur dan kuali. Saya akan tuangkan semua biji ke dalam kuali dan goreng popcorn. Oh, jagung menyerang saya. Tolong, kita perlu matikannya. Bau apa ini? Sekarang saya akan buat popcorn coklat kegemaran saya. Saya akan letakkannya dalam baldi. Cina kami sudal, and that's called silky chocolate. It's wild like snake study popcorn, sayang. Di dalam memory o badam, sekarang sudah mudah citrusnya. Betapa sedapnya. Saya mau juga. Tolong. Kemudian tangkap ya. Kenapa awak tak makan? Nampaknya kamu tidak benar-benar mahu. Saya akan makan semuanya sendiri. Oh, tidak. Berikan saya baldi. Berikan kepada saya. Tidak. Oh, saya menangkapnya. Tidak adil. Saya belum coba popcorn. 3, 2, 1, buka. Wah, boleh saya pergi dulu? Hebat, saya suka bermain dengan ini sangat. Ada sesuatu yang tidak berfungsi.
Itu Swedish. Walaupun tunggu sesuatu dia nampaknya fraktur buat daripada getah, saya boleh cabut butang dengan mudah. Ia mempunyai bau manis. Sekarang mari kita lihat. Ya, ia adalah gula-gula getah. Mia, ini adalah popit yang dibuat daripada marmalade. Oh, tunggu. Ini pelik. Saya tak boleh gigit. Ia tak berfungsi. Oh. Nampaknya saya tersilap, tetapi milik saya boleh dimakan. Dan jika Anda juga tambah coklat, ia luar biasa. Apa rasa ini? Hei, Mia, bolehkah kamu berkongsi dengan saya? Tak mungkin. Tidak. Baiklah. Dan bagaimana saya akan makan popit getah? Tetapi sekurang-kurangnya saya boleh bermain dengannya. Oh, tunggu. Saya ada idea genius. Saya akan tutup sesuatu. Saya akan tuangkan pada popit saya. Ini akan jadi hebat. Apa yang awak buat? Ia seperti juga sekarang. Itu sahaja. Ya. Saya rasa masa yang cukup telah berlalu. Hore, pencuci mulut coklat saya sudah siap. Jangan sementara tiada siapa yang melihat. Oh, kamu kembali. Apa itu? Anda akan tamen tweet sendiri? Lihat, ini coklat. Ia menjadi licin sempurna. Terima kasih kepada acuan. Dan sekarang saya boleh celupkannya dalam air pancut coklat. Lucu, saya akan makan coklat dengan coklat. Tetapi ia kelihatan sangat lazat. Mungkin awak akan kongsi sekeping kecil? Tidak. Tak apalah. Saya boleh buat sesuatu sendiri. Saya akan main dengannya dulu. Mari kita lihat. Saya suka permainan ini. Saya suka sentuh butang-butang itu. Apa? Mia, letakkan popit saya. Tidak. Pulangkan semula. Tidak pernah. Itu milik saya. Oh, lihat apa yang kamu lakukan. Ia sudah rosak sekarang dan saya tidak akan dapat membuat coklat. Tetapi kita masih boleh bermain dengannya. Seronok, kan? Ya. Oh, ia sangat sedap. Boleh saya? Ayo. Ora, ini marshmallow. Saya suka dan baunya sangat sedap. Sekarang saya akan tuangkan semuanya ke dalam pinggan. Tapi bagaimana saya nak makan? Saya tahu. Kia-kia, lidi kayu panjang memang sesuai untuk acara seperti ini. Wah! 1, 2, 3. Dapat. Ia sungguh menakjubkan. Bravo. Terima kasih. Dan sekarang anda boleh celupkannya ke dalam coklat. Kita akhirnya boleh makan semuanya. Bagaimana dengan saya? Anda ada 2 lidi. Tidak. Tolong? Jadi apa? Kedua-duanya milik saya. Sedap. Oh, baiklah. Saya benar-benar mahu makan marshmallow dan saya akan memakannya. Sangat sedap. Dia tidak perasan apa-apa pun. Saya akan makan lebih banyak lagi. Oh, kemana mereka pergi? Mia. Saya orang tidak ideas. Ngosong tik sanggos dilian. Saya sotong. Betapa menjijikkan. Ada lendir tertinggal di tangan saya. Oh, saya takkan makan itu. Tidak. Anda patut. Ini adalah peraturan cabaran. Baiklah. Ya ampun. Bagus maning saya. Betulnya ia malah coklat pun tak akan membantu. Ia masih kelihatan menjijikkan dan juga berbau busuk. Oh, ia mengerikan. Baiklah, saya akan cuba sepotong. Saya tak boleh gigit. Oh. Ia melekat pada kamu. Tinggalkan saya. Betul-betul mimpi ngeri. Lihat sahaja wajah kamu. Ada kesan penyedut di situ. Lucu ya? Baiklah, saya akan aturkan untuk kamu. Siapa yang lucu sekarang? Ya Tuhan, saya tak nampak apa-apa. Ia tak mau tanggal. Tolong. Apa? Saya akan selamatkan awak. Itu dia. Bertahanlah. Saya sedang menarik. Oh, adakah dia sudah keluar dari saya? Muka saya sama seperti awak sekarang. Kita sangat kelakar.